Sebagai Ustaz, apa hukum pakai baju jersey ada lambang salib sama ada pakaian harian atau dalam solat? Kita dilarang daripada pakai lambang-lambang yang ada lambang-lambang daripada yang menjadi lambang keagamaan agama lain. Kita dilarang pakai. So kalau dia salib, kita janganlah pakai baju yang ada salib. Jangan pakai baju yang ada salib. Cuma kalau baju tu dia berbentuk salib ataupun ada huruf T kecil, yang memang bentuk T kecil tu adalah T salib. Yang tu jangan hulu pula. Yang tu jangan melampau sangat, tu tak ada masalah. Yang isu yang dilarang tu adalah isu simbol yang memang kita tahu simbol itu digunakan di dalam baju atau di dalam gambar ataupun di dalam bentuk macam-macam, yang memang simbol tu adalah simbol salib. Simbol tu memang simbol salib dan memang bentuk dia memang dia berhajat nak bagi tahu ini salib ni, salib Kristian ni. Dia bukan nak sebut itu adalah huruf T ataupun kebetulan sambungan-sambungan menyebabkan ada bentuk itu. Bukan. Tapi kalau dia benar-benar nak sebut tu, barulah itu dikira sebagai haram. Wallahu ta'ala alam.